Hasan, mana kau ni? Dah lambat dah pergi sekolah ni. Budak ni. Aduh, dah pagi dah. Ya, Asal pergi sekolah dulu lah ya. Asal dah lambat ni. Yelah, pergi elok-elok tu. Cepat sikit, dah lambat dah tu. Elok-elok belajar tu. Senangnya dalam hati kalau beristeri dua, seperti dunia. Hai anak yang punya, hai. Amboi, abang. Senang betul lah tengok hari ni kan? Dulu suara inilah yang awak rindukan. Kau tak dengar sehari, tak lelap mata kata awak. Sampai kelewat malam, awak tunggu saya menelpon. Hello sayang, buat apa tu? Bila pula saya kata saya rindukan suara abang ni? Pandai-pandai je kan bercerita. Kalau anak dengar nanti, malu saya bang. Abang tak malu ke? Anak-anak dah keluar dah. Tinggal kita berdua je ni, Timah. Abang ni dah kenapa? Abang terbiat ke? Alah, Timah. Ma. Ya bang. Ingat tak masa kita muda-muda dulu? Muda-muda dulu? Banyak ceritanya bang. Yang mana satu ni? Yelah, awak tu bagai bulan 14. Ramai yang menaruh hati dekat awak. Bagaikan cerita empas ke batu. Bila saya tahu si Seman tu dia nak masuk minang awak. Syawak ni bunga bukan sekuntum. Kumbang bukan seekor bang. Si Meling anak toke Afat tu pun ada hati kan dengan awak dulu. Awak ni ke situ pula. Dalam laut boleh diduga, dalam hati siapa yang tahu. Awak tu cepat kaki dengan tangan. Macam manalah saya tak jatuh hati dekat awak. Abang ni sudah-sudahlah tu. Orang tua-tua kata garam di laut, asam di darat. Dalam melanga bertemu juga. Assalamualaikum. Hayya, mana ini bosan oh? Wah, sudah lambat. Dia lagi lambat ni. Sabar. Assalamualaikum. Abang Husin? Abang Husin. Aleng. Waalaikumsalam. Wah, ingat lu tak ada tadi. Timah. Timah. Ni diorang datang. Jemputlah naik Leng. Dan tak payahlah Abang Husin. Susah-susah saja. Wah, sudah lambat loh. Wah, kena balik kedai. Tadi wah minta itu si Pudin jaga kedai. Kesian mak sama dia sorang-sorang. Wah datang sini pun sebab hantar ini orang saja. Dia menanya sama wah mak tadi. Yelah, elok lah tu. Terima kasih lah. Sama-sama Abang Husin. Wah pergi dulu Yelah. Ni ai wo ai ni jaga tingking keng tung jing. Hey! Aleng mana pula ni bang? Abang ni biar betul. Aleng, anak Afat tu yang dah masuk Islam tu. Tadi dia menghantar si Jaya ke sini. Jaya, lama tak jumpa kau. Kau sihat? Sihat Kakak Timah. Duduklah dulu. Bang Husin, Kakak Timah, lama sudah kita tak ada jumpa. Puas aku cari kau berdua. Aku datang sini sebenarnya aku mau jumpa anak aku. Kami dah pindah lepas peristiwa tu je ya. Lagipun Mak Husin dah dapat kerja kat sini. Kami bukannya lari daripada kau. Duduk dulu lah ya. Aku buatkan air kejap.
Engkau ni macam mana berjanji je ya? Kalau lembu berpegang pada tali, kalau manusia berpegang pada janji, bukan kau dah janji takkan muncul lagi depan kami? Tapi sekarang kau datang balik. Apa aku nak cakap dekat budak tu? Ya, Abang Hussein. Aku tahu aku pernah berjanji sama kau. Tapi aku datang sini bukan mau hancurkan hidup kau. Aku rindu anakku. 16 tahun aku pendam ni rasa. Tiap-tiap malam aku mimpi sama itu anak. Tengok je. Betul ke setakat tengok je? Ke kau datang nak ambil balik Hasan tu daripada aku? Ayo Kakak Tima. Dia tu darah daging aku, Kakak Tima. Darah daging? Masa je demam panas 3 hari berturut-turut, siapa jaga dia? Masa je menangis, cari ibu dia, siapa peluk dia? Masa je belajar berjalan sampai jatuh berdarah lutut dia, siapa yang sapu ubat? Aku je ya, aku. Ma. Abang jangan suruh saya diam. 16 tahun bang, saya pendam benda ni. Aku bukan nak salahkan kau sebab serahkan Hasan pada kami. Tapi hari ni, kenapa? Kenapa kau datang balik? Aku tahu aku silap, Kakak Tima. Aku terlalu takut masa tu. Aku takut Hasan dihina sebab apa dia masuk penjara. Memang hidup dia lebih baik sebab kami jaga amanah macam nyawa kami sendiri. Tapi kau pula senang-senang je kau mungkin janji. Kau sendiri yang kata jangan cari budak tu lagi. Tapi sekarang kau datang balik. Kau fikir hati kami ni batu? Aku ingat aku pernah berjanji sama kau. Tapi hati seorang ibu. Hati ibu? Baru kau sekarang rasa hati ibu tu? Masa kau tinggalkan Hasan dalam pelukan aku dulu, pernah kau terfikir hati aku? Aku takut sangat kalau suatu hari nanti kau datang macam hari ni je ya. Aku datang sini cuma menghilangkan rasa rindu. Kalau dia sudi, aku dah sangat dah tahu yang aku ni hamba dia dan aku masih hidup. Tidak. Kalau Hasan tahu sekarang, hancur dunia dia ya. Tima. Abang, cuba abang fikir. Selama ni, Hasan percaya yang kita ni ibu bapa dia. Tiba-tiba muncul seorang perempuan tak dari mana yang mengaku dia ni ibu kandung Hasan. Apa nak jadikan budak tu nanti? Ayo, Kakak Tima. Aku takut dia benci aku. Asalkan sekali saja dia panggil aku Abang. Ma. Ya, kami faham perasaan kau. Tapi Hasan tu, dia bukan budak kecil lagi. Dia ada hati, dia ada perasaan. Kalau silap langkah, boleh musnah seluruh hidup dia. Abang, saya tak sanggup kehilangan Hasan, bang. Walaupun bukan saya lah yang lahirkan dia, tapi Allah dari saksi, bang. Saya lah yang membesarkan dia. Macam ni lah je ya. Kau bagi kami masa. Kami akan fikirkan cara yang terbaik. Jangan disebabkan rindu seorang ibu, kita hancurkan hati seorang anak. Assalamualaikum. Mak. Ayah.
Mak, ayah, siapa aunty ni? Ni mak nak kenalkan kawan mak dulu. Salamlah. Kau baliklah dulu je ya. Aku dah tak boleh nak cerita panjang lagi. Nanti aku bincangkan dengan Timah dan Hasan. Okeylah kalau macam tu. Ni, Jaya kasih tinggal nombor telefon. Nanti, Kakak Timah, kau lah sampai Jaya, balik dulu ya. Yelah. Elok-eloklah jalan tu. Abang, sampai bila kita nak rahsiakan tentang asal-usul Hasan ni? Saya takut dia terlalu